Hai, selamat kembali. Okey, hari ini kita akan buat satu perjalanan. Kita akan patah balik ke zaman 80-an. Kita akan masuk ke dunia sebuah sekolah asrama penuh di Malaysia melalui kisah seorang budak lelaki namanya Remy. Ini bukan cerita biasa tau. Ini satu perjalanan tentang macam mana jati diri seseorang tu terbentuk, penuh dengan kisah kawan-kawan, nakal-nakal sikit dan cabaran yang kita tak sangka-sangka. Petikan pembukaan novel ni kan memang betul-betul kena dengan apa yang kita nak cerita hari ni. Ini tentang macam mana satu tempat yang mula-mula rasa asing dengan peraturan yang macam-macam, akhirnya jadi tempat yang kita panggil rumah. Jom kita mulakan. Kisah Remy ni bermula dengan satu kesilapan yang agak kelakar sebenarnya. Penggemaran dia tak berhenti kat situ je. Perjalanan pertama keluarga dia ke sekolah naik kereta Peugeot 404. Waktu tu mana ada Waze kan? Memang sesat barat lah dekat Bukit Mertajam tu. Pusing-pusing tak tahu berapa kali. Last dapat jumpa sekolah tu pun sebab ekori je kereta lain yang nampak macam nak pergi tempat sama. Permulaan yang memang mencabar. Bila dah sampai sekolah, Remy terus sedar hidup kat asrama ni ada undang-undang dia sendiri. Undang-undang yang tak ada dalam mana-mana buku pun. Nah, ini dia, undang-undang tersirat. Benda ni bukan setakat peraturan biasa tau. Dia macam kursus kilat untuk survive. Kena faham hierarki, kena tahu konsep barang kau bukan kau punya seorang. Dan inilah pelajaran pertama tentang persahabatan dan macam mana nak teruskan hidup di asrama. Dan mestilah ada cikgu-cikgu yang garang. Tapi kita akan ingat sampai bila-bila. Macam Cikgu Naim, Cikgu Sains. Ayat pertama dia masa kenalkan diri, sambil tunjuk puncak Bukit Mertajam, memang seram sejuk. Ini menunjukkan watak-watak unik yang Remy kena hadap dalam dunia baharu ni. Okey, dari cabaran nak sesuaikan diri, cerita Remy masuk ke satu fasa yang lebih berat. Satu konflik yang betul-betul uji ketahanan dia. Sebab Remy ni jenis yang rajin, boleh diharap Cikgu Mazlan bagi dia kepercayaan untuk jaga kedai koperasi. Kiranya dia rapatlah dengan cikgu-cikgu. Tapi, benda ni lah yang buatkan budak-budak lain cemburu dan mula syak wasangka kat dia. Jadi, turning point dia bila ada dua insiden besar. Dua-dua kali Remy yang dituduh jadi kaki report. Yang orang tak tahu masa operasi kedua tu, Cikgu Mazlan sebenarnya ada singgah bagi dia sate. Tapi Remy tak boleh nak cerita benda tu kan. Jadi dia terpaksa telan semua tuduhan tu sorang-sorang. Dan kesannya memang mendalam. Kawan-kawan, senior, semua mula jauhkan diri. Dia dipulaukan. Bayangkanlah perasaan sunyi tu dekat tempat yang sepatutnya dah jadi macam rumah kedua dia. Ini yang buat kita terfikir kan, macam mana kita nak survive bila satu dunia asrama kita pulaukan kita, apa yang kita akan buat? Tapi dalam cabaran ni lah kita selalunya jumpa kekuatan diri. Waktu dia berseorangan, Remy mula bina balik identiti dia dengan cara yang dia sendiri tak pernah jangka. Perjalanan dia memang menarik. Daripada rasa terbuang, dia jumpa ketenangan dekat bilik seni. Lepas tu, semua rasa kecewa dia salurkan dekat sukan penis. Dia berlatih sorang-sorang je, lawan dinding. Akhirnya, bila jurulatih Menon muncul, dia dapat satu matlamat baru, satu misi untuk buktikan kemampuan diri dia. Akhirnya, keadaan mula berubah. Remy bukan saja jumpa diri dia yang sebenar, tapi dia mula dapat berhubung balik dengan kawan-kawan dia dan ikatan tu jadi lebih kuat. Ada satu peristiwa kelakar yang jadi titik perubahan. Dua orang pelajar perempuan baru dari Sarawak, Agatha dan Karen, masuk. Tiba-tiba, satu asrama demam nak belajar bahasa Iban. Suasana yang tegang tu terus cair dan Remy pun perlahan-lahan diterima balik dalam geng. Puncak dia adalah misteri pengait pisang. Satu petang, entah dari mana, Remy dapat semangkuk pengat pisang. Daripada peminat rahsia. Benda ni mungkin nampak kecil, tapi bagi dia, itu tanda yang dia dah tak berseorangan lagi. Orang dah mula hargai dia balik. Jadi, apa intipati cerita ini? Pengalaman Remy ni sebenarnya dibentuk oleh 4 ramuan utama. Persahabatan yang diuji, kenakalan zaman remaja yang kita semua lalui, cabaran yang buat kita matang dan akhirnya, penemuan jati diri. Campuran pahit manis nilah yang membentuk siapa diri dia. Kupasan kita berakhir dengan satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Kisah Remy ni macam peringatan, yang kadang-kadang dalam masa-masa paling susah lah, dalam kesunyian itulah, kita jumpa kekuatan yang kita tak tahu pun kita ada. Mungkin cabaran terbesar itulah hadiah yang paling bernilai, kan?